Sekali lagi, harga emas telah mencatatkan keparasian tertinggi dalam sejarah, iaitu RM493 untuk 1 gram. Odah teringat pada awal-awal Odah bermula simpan emas dulu tahun 2017. Ketika itu harga 1 gram hanyalah RM175 sahaja. Dan selepas berkali-kali harga emas cecah keparasian tertinggi, dan dalam tempoh 8 tahun Odah menabung emas, tak pernah sekali pun Odah cuba untuk jual emas Odah. Sebenarnya bila kita menyimpan emas, ianya bukan tentang harga, tapi tentang tabungan. Daripada dulu Odah mula simpan emas, Odah hanya fokus beli dan terus beli dan konsisten tambah tabungan dalam akaun emas Gap Public Gold menggunakan kaedah Gap Auto Debit. Sejujurnya Odah tak akan jual emas kalau semata-mata sebab harga emas meningkat. Sebab kalau kita jual, duit tu nak buat apa? Ibaratnya kita downgradekan simpanan kita daripada aset berharga, aset emas, kepada duit yang mana nilainya makin jatuh saban tahun. Sebenarnya ada 3 sahaja waktu terbaik untuk kita jual semula emas kita. Yang pertama, bila kita dah capai matlamat simpanan. Contohnya nak kahwin, nak tunaikan haji dan umrah dan sebagainya. Yang kedua, bila kita nak tukarkan aset emas kepada aset yang lebih mahal, contohnya hartanah. Dan yang ketiga, bila berlaku kecemasan dan kita tak ada pun duit simpanan, maka bolehlah kita jual simpanan emas kita untuk kegunaan segera. Kalau tak ada keperluan untuk jual simpanan emas kita, fokus sahaja pada tabungan. Sebab bila harga emas meningkat, ianya bukan soal berapa kita untung, tapi berapa banyak gram yang kita berjaya simpan. Jadi untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, jangan bertangguh lagi. Sebab setiap tahun kita sentiasa dengar rekod terbaru harga emas tertinggi dalam sejarah. Tapi kita tak pernah dengar pun rekod terbaru harga emas terendah dalam sejarah. Menunjukkan harga emas setiap tahun makin lama makin meningkat. Kalau tuan-puan asyik menunggu harga jatuh baru nak bermula, tuan-puan akan menyesal di kemudian hari. Sebab harga tertinggi tahun ni confirm akan jadi harga termurah beberapa tahun akan datang. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video Odah ataupun just klik link di bio. Dan untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow Odah rapat-rapat.